الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kita muliakan Tuan Pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli jawatan kuasa surau Ar-Radah, Kampung Wakaf Cik Kapu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita panjatkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita pada malam ini dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah, dikurniakan kepada kita keberkatan pada umur. Mudah-mudahan segala amal yang telah kita lakukan terhitung sebagai suatu amal saleh yang memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Kuliah Maghrib pada malam ini kita menggunakan kitab 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kemudiannya kitab yang kedua, Uqudul Lujain fi Bayan Uqud Az-Zawjain, susunan Syekh Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, an Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Keterangan daripada hadis, hidup damai, selesa dan bahagia merupakan idaman setiap individu dalam masyarakat, dan hal ini tidak akan tercapai kecuali bila mana seseorang itu mempunyai jiran ataupun tetangga yang baik. Kebaikan jiran sangat besar artinya dalam kehidupan. Ia sangat banyak memberi kebahagiaan kepada kita. Jiran yang baik ialah jiran yang menjaga adab berjiran, tolong menolong, nasihat menasihati, ziarah menziarahi, menjaga kepentingan bersama dan lain-lain. Tetapi jiran yang jahat sudah pasti akan banyak mengganggu keselesaan jirannya sehingga menggelisahkan jiran dan menjadi mereka kehilangan segala nilai ketenangan
dan kebahagiaan. Oleh kerana itu Islam menyuruh kita berbuat baik kepada jiran, walaupun terhadap mereka yang bukan seagama dengan kita, apatah lagi yang seagama dan yang ada talian kekeluargaan. Islam telah menjadikan berbuat baik kepada jiran ini sebagai bukti keimanan seseorang dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat. Ini keterangan daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam mengenai hadis yang kita baca pada malam ini tentang kejiranan. Tajuk simple saja, tapi ianya memberi benda yang besar kepada sekalian di kalangan kita. Sebab kita ni tak ada duduk seorang dalam hutan. Sebab masing-masing duduk di mana-mana pun kurang-kurang ada juga orang sebelah menyebelah. Ulama-ulama mengkategorikan jiran ini 40 buah rumah. Belah kanan, belah kiri, belah belakang, depan. Nampak? Dikira jiran tu. Tetapi yang paling dekat lebih kuat tuntutan, hak yang mesti ditunaikan. Yang kedua yang rapat. Maksud rapat ni ada hubungan kekeluargaan. Ada orang dia berjiran dengan pak saudara dia, itu hubungan kekeluargaan tu. Berjiran dengan anak saudara, berjiran dengan mak saudara, jiran tu sudah, lepas tu ada hubungan pula situ, anak beranak. Lagi dah kuat tuntutan di situ dah. Maka jiran dalam Islam dia ada hak, sama ada Islam maupun bukan Islam. Sebab walaupun jiran kita kafir, dia ada hak kau. Bukan mana bila kafir mapuhmu kan. Islam tidak gitu. Agama Islam agama yang sempurna. Agama Islam agama yang benar. Agama Islam agama wahyu. Agama Islam agama Allah. Agama Islam bukan agama yang batil. Jadi bila agama betul, agama benar, agama daripada Tuhan yang sebenar, sudah tentu penuh dengan kebaikan, adab dan hukum-hukum yang semuanya telah tersedia di dalam kitab-kitab ulama-ulama. Nanti tunggu kita ngaji bagi kita tahu. Dalam hadis ini Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa mari dengan man kana yu'minu, siapa di kalangan kamu yang beriman, billah dengan Allah, wal yaumil akhir dengan hari akhirat. Nabi kaitkan buat baik dengan jiran ni dengan keimanan. Padahal Nabi suruh buat baik sudahlah. Falyuhsin ila jarih, buatlah baik kepada jiran tetangga, ataupun buatlah baik kepada adik-beradik, anak beranak, sahabat sehandai. Tetapi Nabi kaitkan dengan keimanan. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Maksudnya orang yang beriman betul-betul pada Allah, beriman betul-betul pada hari akhirat, maka falyuhsin ila jarih, dia akan berbuat baik kepada jirannya. Lawan bagi orang yang tidak beriman, kafir lah. Tetapi maksud di sini kata ulama-ulama, orang yang jahat dengan jiran, orang yang berbuat zalim kepada jiran, orang yang buat aniaya kepada jiran bukan kafir, tetapi imannya tidak sempurna. Orang yang imannya sempurna, imanan kamila, iman yang sempurna, maka sudah tentu dia akan ikut apa yang disuruh oleh Nabi. Maka dalam hadis yang kita baca pada malam ini, yang Nabi suruh kita buat adalah berbuat baik kepada jiran. Nabi guna perkataan falyuhsin.
falyuhsin ni hendaklah berbuat baik. Perkataan daripada perkataan hasan. Hasan ni baik. Baik ini dalam Islam, dalam lughah, dalam bahasa Arab, dia banyak perkataan. Khair pun baik juga, ma'ruf pun baik juga, tayyib pun baik juga. Banyak kataan baik ni. Tapi dalam banyak-banyak perkataan baik dalam bahasa Arab, Nabi guna perkataan falyuhsin. Sebab apa? Dia mesti ada sebab. Sebab Nabi ni bukan salah cakap atau barang kali cakap. Nabi bercakap atas dasar wahyu. Wa ma yuntiku 'anil hawa illa wahyu yuha. Tidak bercakaplah akan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, melainkan atas dasar wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kalau khair ni baik juga, tapi berkait dengan akhlak. Kuntum khairun ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Khair di sini baik. Baik dari sudut mana? Baik dari sudut akhlak, kata ulama-ulama. Maksudnya umat yang terbaik adalah umat yang baik akhlak. Paling baik akhlak, dan akhlak paling baik adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa paling banyak tiru kopi akhlak Nabi, dia adalah umat terbaik. Itu khairun ummah. Walaupun ulama-ulama mengatakan khairun ummah di sini kena pada batang tubuh para sahabat. Jadi sesiapa yang nak jadi macam sahabat, yang nak jadi kemuliaannya macam sahabat, maka kena ikut apa hak sahabat ikut. Sahabat ikut siapa? Sahabat ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan tayyib. Baik juga, tetapi digunakan pada setengah-setengah ayat. Kalau kita lihat, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Hendaklah kamu makan dan mencari makanan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, hal keadaan makan minum itu halalan tayyiban. Halal sepatu tayyiban. Baik. Baik di sini dengan maksud fizikal. Benda tu baik. Halal nombor satu dah. Batu molek. Baik. Berjuruh. Kalau makan tak mudarat. Kalau makan tak sakit perut. Kalau makan tak pening kepala. Kalau makan tak beri mudarat kepada tubuh badan kita, tu tayyiban. Baik juga tu deh. Ada pun ayat yang Nabi sebut falyuhsin, perkataan hasan ataupun ihsan. Maka ihsan di sini kalau kita ngaji lah, apa maksudnya? Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu buat satu-satu ibadah, satu-satu amalan, satu-satu benda-benda yang baik, kebajikan, seolah-olah kamu nampak Allah, atau Allah Ta'ala melihat kamu. Maksudnya apa? Kita buat ibadat, kita semayang, kita puasa, kita baca Quran kerana hanya semata-mata mengharapkan balasan daripada Allah, kerana nak dapat redha Allah semata-mata. Itu ihsan. Tanpa mengharapkan balasan daripada manusia, semata-mata kerana Allah. Jadi Nabi sebut perkataan falyuhsin ila jarih, hendaklah kamu buat baik kepada jiran tanpa mengharapkan balasan. Ada kaitan di situ. Sebagaimana maksud ihsan, kamu buat ibadat kerana Allah, nak Tuhan je balas. Kamu buat satu-satu kebajikan, satu-satu amalan yang baik kerana nak dapat redha Allah.
manusia tak redha, tak ada masalah, no, Allah redha. Maka buatlah kebaikan, kebajikan kepada jiran tetangga dan biar Tuhan je balas. Jangan mengharapkan balasan daripada jiran. Sebab kalau kita buat baik ke jiran, kebanyakan daripada kita nak balasan. Kalau kita pinjam benda ke dia, dalam hati kita benda, bila-bila kalau kita nak pinjam barang dia mudah, kita pinjam tu cak cakau. Bila-bila nak pinjam kita nak pinjam barang dia mudah. Nampak lagi ada balasan macam tu. Nampak? Padahal Nabi kata fal yuhsin ila jarih, buatlah kebaikan, buatlah apa saja yang baik-baik tanpa mengharapkan balasan. Kita nak balasan aja. Jangan jumpa kedai martabak, beli martabak tu, nak beli berapa ni? Nak beli 2 pi. Bini kita kata beli 4 keping abang. Berapa beli 4 pi? Kita pergi ke jiran sebelah. Molek tak? Molek kan? Jadi beli 4 pi, buat suku-suku 2 keping kita makan nak beranak. 2 keping lagi nak pergi ke jiran sebelah, rumah Mek Ani. Nampak? Beli martabak, duduk dalam kereta, cakap dah laki bini, bang ini nak pergi martabak ke jiran yang molek abang agak-agak kalau kita pergi martabak balas dengan dia, nak balasan. Nampak? Kita beri tu tak ikhlas dah, ira nak balas je. Lelaki dia gitu layang-layang gitu je lah. Agak-agak ni balas dengan dia bang, tak payah kata gitu. Beri je lah. Ini nak balas dengan dia anda dia lah, nasi minyak apa dah. Katanya lelaki. Kita kira nak balasan je. Ni atau kuih ni mak kira salam dah. Kita wakilkan nak atau kuih kan, ngak pisang ke, ngak jagung ke, kuih kek ke, betul tak? Dalam hati kita, nak balas, tak mau balas sudah. Nampak? Tapi biasa kita orang Melayu ni bila beri kau orang agak balasan. Kita pun wish sekali ke jiran kuih, lepas tu tidak balas. Bila-bila wir dah wir lah, so wir datang ke kuih tu. Padahal kita buat kebaikan, Nabi ajar dah qallus yuhsin ila jarih, buatlah kebaikan, tak perlulah kita mengharapkan balasan. Yang tukang balas Allah catat dah, malaikat catat dah pahala kita buat baik pada jiran, kita beri kuih ke jiran, kita atur lauk ke jiran tu, mau malaikat tulis dah, parah dah situ boleh. Tapi oleh kerana kita ni tak belajar, kira nak balasan saja. Kalau balas dengan makanan jadi tahi, kalau balas dengan pakaian jadi buruk. Nampak? Cukuplah Allah sebagai Maha Pembalas. Allah beri dah kita pahala padam dah. Buat baik. Jangan cari balas dengan jiran. Orang yang tidak sempurna akan imannya, Nabi sebut la yu'min, tidak beriman seseorang itu. Man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Apa maksud kamu tak beriman, tidak beriman? Nabi sebut sebanyak 3 kali. Seseorang yang tidak merasa aman bila duduk berjiran dengan seseorang. Seseorang tu berjiran dengan kita, atau kita berjiran dengan seseorang, susah hati. Kenapa? Kerana jahatnya jiran. Kadang-kadang jahat dengan sebab apa? Dengan mulut. Kadang-kadang jahat dengan sebab apa? Membalas perkataan. Kadang-kadang jahat sebab apa? Macam-macam lah. Kadang-kadang dengan bau, kadang-kadang dengan binatang. Itu kejahatan jiran. Nampak? Jiran berlembu, bela kambing, bela kucing, bela ayam, bela itik, boleh, tetapi dengan syarat tidak mengganggu jiran.
Kita nak bela lembu ustaz boleh dah? Boleh. Nak bela dinosaur boleh. Kalau ada lah, tak ada masalah. Dan itu bermasalah bila memudaratkan orang. La darara wa la dirar. Jangan beri mudarat dan jangan mendatangkan kemudaratan kepada orang. Yang kata jadi haram, jadi dosa bila kita bela binatang-binatang, kemudian binatang itu menyusahkan jiran, itu baru haram. Kita bela lembu makan pokok tanaman jiran sebelah, haram. Kita bela kambing naik atas bonet kereta jiran sebelah, haram. Kita bela kucing kekal kosing motor jiran sebelah, haram. Kita bela beruak mata pelik motosikal jiran sebelah, haram. Apa tak? Bela tak salah, tapi memudaratkan jiran saja. Nampak? Kita bela kucing kita pun tidur rumah jiran sebelah. Lagu mana boleh ke tak? Kita tanya jiran kita, okey tak kucing saya tidur rumah awak? Jiran kata tak ada masalah, boleh. Dan jenis kucing kan, tak nak tidur pergi rumah sebelah. Kalau jiran suka tak okey. Kalau tidur saja okey dah, tapi dengan kecing, dengan berok kakak, berok atas tangga kakak, kecing atas apa benda ni, atas motosikal. Kalau begitu hukumnya adalah haram. Nampak? Gini ramai. Belanya pandai. Berok kecing binatang tak boleh layan, tak boleh cari. Nah, hal ni hak balok-balok buat dalam Facebook ni. Nah, duduk dalam satu taman, lepas tu bela kucing. Okey lah, tak ada masalah. Tetapi kucing itu mari derok kata kau tu. Tidak derok kat rumah tuang dia. Di rumah dia derok rumah sebelah. Dan kucing. Tak salah ke kucing tak? Kucing mana ada SPN. Iki bodoh dia. Tai sakit perut iki rumah sebelah. Jadi rumah sebelah lah kan nak berlebih hanya. Balik kerja kena main ke tahi pula. Dah kerah. Nah, ni dikira menyusahkan jiran tetangga, maka hukumnya adalah haram. Bela ayam telur rumah sebelah. Rumah jiran kita suka tak ayam kita telur rumah dia? Oh, kita tak suka kan ustaz. Ama penuh. Tak tahu dah dia tidur malam-malam ni. Bagian ganggu saja lah. Padahal dia nak tidur. Kalau begitu wajib kurung ayam. Hak ni masalah. Biasanya jiran-jiran hak duduk kapur-kapur. Tak bela ayam kapur kan. Hak telah nak teriti kan. Atau kat wali telah lah. Tu kena ambil berat. Kena ambil macam mana. Tak, kita tak sedar lah ayam kita telur rumah. Patut kita cari tak. Lama tak ada kat 2 minggu lebih ada. Ingat ke mampu betul rumah orang. Maka bila orang khabar dah, ni ayam awak ni telur rumah saya ni. Pergi ambil telur. Dengan ayam yang ambil bubuk rumah kita, kemudian kurung. Pasal apa? Pasal bila telur situ dikira menyusahkan. Kadang-kadang bising, kadang-kadang busuk, kadang-kadang pahit, kadang-kadang macam-macam. Bising ayam terbang duduk atas bonet, lepas tu siap atur gerah pula ni. Faham? Atur gerah tu. Kawan tu baru beli maybe. Tak apa-apa. Ni dikira haram dan wajib ganti. Kalau rosak wajib ganti. Kalau wajib ganti. Pecah wajib ganti. Makan tanaman wajib ganti. Dia hidup berkira. Hak ramai-ramai tak ganti. Kira mana? Kira pasal dia beli lembu 30 tahun. Kata Pak Soh ni lembu Pak Soh yang kata kamu kali masuk dalam pagar rumah orang. Cara apa? Aku beli lembu 30 tahun. Dia bukan masalah beli lembu 30 tahun, 300 tahun bodoh. Ni masalah hukum. Bila memudaratkan orang ramai, hukumnya haram. Tiap-tiap hari tanggung dosa besar. Kan dosa kecil, dosa besar.
tu dah masuk lagi lembu-lembu yang ada tuang, kemudian berkeliaran, netah jalan, lepak tengah jalan, siapa orang langgar mati dia. Masuk dalam surat khabar tadi. Masuk dalam berita tadi. Betul tak? Langgar lembu, nak elak lembu, lekung langgar. Mati situ le. Lembu bertuang, maka lembu ialah maka tuang empunya lembu tanggungjawab. Batu nak beli lembu, hukumnya harus bila tak ada ilmu kena molek, jadi haram dan berdosa besar. Nah, jual lembu dak ngak 4,000 lapang, 5,000 2 menyanda token bu. Lambat raya haji ada apa-apa laku ngak lembu dia ni. Tengok dulu mu kurung dak lembu mu ke mu lepas wadah gitu. Lepas wadah gitu makan bihir pokok-pokok sabang, pokok-pokok orang ni. Masuk habis dalam pagar-pagar rumah orang ni. Ni tuang lembu bodoh pada lembu. Apa? Ada gitu deh. Dia bukan masalah beli lembu 30 tahun. Rumah sini tak ada gini. Depan-depan ni baru belakang ni. Kita di dah rumah itu. Kita dulu duduk sini. Bukan masalah tu kurang dia. Tu bukan hukum syarak tu. Dah. Kira kita dulu duduk sini. Sebelum mu duduk sini, jin duduk dulu. Tak? Kira awal duduk. Tak boleh. Jangan menyusahkan jiran. Zaman Nabi ada seorang laki-laki, dia nak diri dinding rumah dia sakau. Sebab apa? Sebab ada pokok khema jiran sebelah. Pokok khema kan besar. Jadi sakau dia diri dinding ni rumah dia ni. Lepas tu dia pun kabur ke jiran sebelah. Boleh tak catat sikit pokok ni. Pasal hamba nak diri dinding ni jadi sakau. Tuang pokok khema dia kata, hei dalai bah, mana boleh pokok khema nak catah-catah gitu. Moceh ni baru duduk sibuk nak suruh catah pokok khema. Ini main buah duduk lama. Dah gini lah, hamba beli pokok ni. Saya nak beli. Saya beli pokok ni. Nak jual berapa? Catah pun saya tak boh, tebang pun saya tak boh, jual pun saya tak boh. Ini berlaku dah zaman Nabi SAW. Maka laki-laki ini pun mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia pun cerita begini. Maka Nabi kata, ada tak di kalangan kamu boleh hajah selesai masalah ni? Beli kokok mana pun, sebab siapa sahabat kita ni nak di rumah. Siapa yang boleh selesai beli pokok kurma ini, Allah Ta'ala akan beri pokok kurma di dalam syurga. Maka dalam ramai-ramai sahabat Nabi ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Dia kata, ya Rasulullah, biar saya pergi hajah. Maka dia pergi hajah. Dia berjumpa dengan laki-laki ini. Dia kata, mu nak tak aku nak beli pokok khema mu bubuh lah, berapa harga kau beli? Maka laki-laki dia kata, tambuh. Nama kata jual, aku tambuh jual. Gini lah kita tukar. Aku wik mu ladang kurma aku, mu wik aku 10 khema ni. Ngawi ladang khema. Kata laki-laki ni dah mu ladang mu ada berapa pohon khema? Ada 600 pohon. Aku wik mu semua. Mu wik aku dah kena ada pohon ngeladang-ladang. Hak 10 ni mu wik aku. Maka kata laki-laki dia, kalau gitu aku nak tabu apa 10 lawan dengan 600 pohon. Memang dia nak maka dia pun tukar. Ni ambil 10, tu ambil 600 pohon. Jadi hak 10 ni beli dah selesai masalah. Abu Dahdah pun balik ke rumahnya, bertemu dengan anak isterinya untuk simpan barang-barang nak pindah. Sebab apa? Sebab rumah di dalam kebun tu. Dia jual dah kebun tu.
Dia pun balik ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai suamiku. Katanya Abu Dahdah kepada isteri dia, kemaslah barang-barang, kita nak pindah dah. Cari rumah lain, tanah lain kan. Berapa pula abang ni? Tanah ni abang jual dah. Nah, dia pun cerita masalah ni Nabi suruh selesai. Jadi abang pun tukar lah. Ambil sebatang khemar, abang wih hak 600 batang di kedai ni ladang abang wih. Isteri dia kata guana, semoga Allah Ta'ala memberi keuntungan kepada perniagaan suamiku. Bini kata, ingat ke nak pindah nak pergi rumah, duduk rumah macam ni, rumah banglo dah, baru nak pergi cari rumah lain. Nah, isteri tu boleh kata, bini sahabat tu boleh kata, semoga perniagaan abang ni Allah Ta'ala beri keuntungan yang berlipat kali ganda. Hebat sahabiah isteri kepada sahabat Nabi. Orang puang dulu-dulu, takwa sungguh. Kasih ke akhirat, kasih sungguh. Kalau bini kita kena main tukar gitu. Memang kita kata paruk ke laki kita. Daripada ada tanah, jual tanah. Lepas kita nak duduk ni. Dia tahu kita cari apa-apa ni. Minyak senang pada. Pergi bodoh lah tu. Pasal laki tak ada otok ni. Ada tanah pergi korang. Kalau orang puang taman learning lah. Tapi bukan kat wakar cikapur ni. Kat lain. Jadi isteri sahabat ni dia boleh kata gitu. Dia kata, semoga Allah Ta'ala beri keuntungan kepada perniagaan yang telah abang laksanakan kerana Allah. Hebat. Main tukar kita berdina, kita pun tambah. Ni level-level keimanan para sahabat sangat-sangat dah hebat. Selesai masalah. Maka akhirnya selesailah kedua-dua masalah tadi. Datang pula seorang laki-laki yang baik. Ya Rasulullah, aku dah tahan dah dengan jiran aku ni ya Rasulullah. Gini pula mu ni, gini dia cerita. Nabi kata, izhab balik, fasbir dan bersabarlah. Dia pun mati. Dah lama 2, 3, 4 hari, 5 hari mari jumpa dengan Nabi pula. Ya Rasulullah, hamba dak tahan dah ni jiran hamba jahatnya lah. Begini dia cerita. Nabi kata balik dan bersabar. Dah lama mari pula jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, dak tahan dah ni jiran hamba ni begini. Nabi kata ke mana? Nabi kata mungkin waktu bik belaka semua barang-barangmu dalam rumah, mu bubuh depan rumah. Cara Nabi taktik sahabat-sahabat. Sahabat ni pun buat. Ambil semua barang-barang ni hak duduk dalam rumah, letak depan rumah. Lalu orang kapur, Assalamualaikum, salam. Mana ni barang-barang duduk depan ni? Oh, nak pindah dah. Berapa pula? Dah jiran hamba ni begini dia cerita. Oh, berat kan kalau kita. Dah nak buat kena sabar je lah. Mari pula orang lain. Mana ni? Nak pindah mana pula ni? Mari 2, 3, 14 orang. Akhirnya sepakat orang kampung dia nak pergi selesai masalah, pergi rumah jiran jahat. Akhir jiran ni hendak pakai ni jadi baik. Dengan sebab orang ni mari nasihat. Jiran ni hak jahat ni panggil, wahai jiranku, mari balik dah saya pindah lah. Aku berjanji kepada Allah dan Rasul untuk berbuat baik dan aku tidak akan menzalimi kamu lagi. Selesai masalah. Maksudnya pada zaman Nabi ada jiran-jiran yang tidak elok, jiran-jiran yang tak molek, jiran-jiran yang tak pakai ada. Sama telah lagi jiran-jiran pada zaman kita sekarang ini. Cuma nak nasihat. Apa jua yang berlaku kepada jiran tetangga kita, masalah ni, kalau boleh berlebih kurang. Nak cari hak sempurna tak tahu. Mesti ada kekurangan. Masing-masing jiran kita pun ada kekurangan. Contoh, ayat tak rumah jiran masuk rumah kita, dalam pagar rumah kita.
Masuk sikit. Bila hujan lebat masuk ustaz. Kalau hujan lebat, hujan lebat dah ada masuk. Tapi hujan lebat nak masuk dalam pagar rumah kita. Dah mudarat ke tak? Tak, tapi dak tengok. Berlebih kurang sudah lah. Dah sebalik lah. Pokok rumah belah terbang masuk dalam pagar rumah kita. Kalau dalam pokok benda pun pokok monga ke pokok pelang ke pokok apa, daun ni masuk dalam pagar rumah kita, tiup dia ni. Lebih kurang sudah lah. Dah buat cerewet Nah, dah ambil daun kupu, ambil gambar bola Facebook. Jirang dari neraka. Ini bodoh mereka. Tak, benda hak boleh kita tasamuh berlebih kurang sudah lah. Jak lain lah mudarat. Apa yang jenis mudarat? Bising sangat, siang malam bising bangun, petang ngepereng motor, nak nari ustaz. Allah susahnya kita. Tu lain. Siang pakai motor, malam pula mesti bangun pula. Dan malam pakai motor kok. Tak, malam tak pakai motor dah tu. Malam karaoke pula. Mesti bangun dengan apa benda sound system pula. Berdengar. Dan nak malam gitu. Nak malam Allah lambat orang bangkari. Testing. Bunyi lalu. Waktu mudarat tu. Waktu memang mudarat sangat tu. Jenis mesti bangun kan tak gini-gini. Kalau karaoke dalam rumah, jarang sebelah tak dengar, tak ada masalah. Tapi masalahnya siapa berkudu kapuk bunyi mesti bangun. Marah dia orang. Dia kalau kita baca Quran di berpasang Quran di masjid pada waktu-waktu yang tak apa benda ni, pada waktu-waktu tertentu kena malah jadi haram. Waktu yang tidak sesuai. Contoh, kita pasang Quran di masjid pukul 12 tengah malam. Tak boleh. Makan pasang Quran kan? Tu dah waktu orang tidur tu kan. Kita pasang Quran pukul 1 pagi di masjid. Tak boleh. Ganggu orang, ganggu. Nampak? Dah tu bang masuk waktu, bang pula sekejap je. Ada pun baca Quran ke berzikir ke di masjid di surau-surau pada waktu-waktu yang tidak sesuai. Ini dilarang oleh ulama. Jangan kita ingat bila pasang Quran tak apa, Quran pun tak ada masalah. Tak boleh. Mana boleh. Sama tadah lagi nyanyi. Pelalok besi bangun. Orang Banggari nyanyi karaoke. Aduh jamillah bunyi. Faham tu? Mana? Habis jadi bengong lagi. Mari nyanyi tak apa. Duk karaoke rumah. Tua dah. Berubah habis tau. Mari surah sakit lutut lalu. Allahu Rabbi. Islam menyuruh kita berbuat baik kepada jiran sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, tiada seorang yang menyakiti hati suaminya melainkan para bidadari yang berada di dalam syurga menyumpah-nyumpah terhadapnya, seperti yang diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain
la tu'zihi qatalakillahu fa innama huwa indak dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Rawahu Ahmad. Maksudnya tiada menyakiti oleh seseorang perempuan itu akan suaminya yang di dalam dunia ini, melainkan berkatalah para isterinya daripada bidadari yang elok rupanya itu, janganlah engkau menyakitinya, nanti Allah Ta'ala memerangimu. Sesungguhnya ia adalah berdagang di sisimu, tidak lama lagi ia berpisah denganmu dan akan datang mendapatkan kami. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Sayyidina Muaz bin Jabal kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah menyakiti oleh seseorang perempuan, mana-mana perempuan yang menyakiti suaminya. Perempuan di sini maksudnya isteri, ya. Mana-mana isteri yang menyakiti suaminya yang ada di dalam dunia ini, maka isteri ataupun bidadari yang ada di surga itu, kata Nabi, marah kepada isteri di dunia. Bidadari-bidadari yang elok rupanya, yang comel, hak cantik-cantik dalam syurga tu, marah ke bini kita. Sebab apa? Sebab bini kita menyakitkan hati kita, menyakitkan hati suami. Orang beriman dia pokok mana pun masuk syurga. Masuk awal, masuk lambat, masuk tanpa hisab, masuk dengan hisab, atau masuk neraka dulu, keluar ke dia. Kok mana pun syurga. Orang beriman ingat tu. Lepas tu jaga iman biar molek. Jangan pergi rosak, jangan pergi batal, jangan pergi murtad. Hari ni orang kafir berdiri masuk Islam. Orang Islam murtad, bodoh sungguh. Murtadlah sebut perkataan-perkataan yang boleh merosakkan akidah, murtad. Dan mesti dia kata, aku nak masuk Kristian. Tak perlu. Cukuplah dia kata hukum Islam ini adalah hukum yang kuno, ketinggalan zaman. Tak ada akal Islam. Kalau umat Islam, kalau pemerintah Islam, amat Islam melaksanakan Islam, susah kita nak cari makan ke mana. Kehinaan, menghina agama Islam, menghina hukum Islam, jadi murtad. Nampak? Tak ada tukar nama nak jadi murtad, pakai nama tu lah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kafir. Na'udzubillah min zalik. Bidadari marah, bidadari laknat, bidadari kata celaka lijuh, celaka lijuh. Sesungguh jangan kamu menyakitinya, kerana Allah Ta'ala akan memerangimu. Allah benci kepadamu, Allah marah kepadamu, Allah murka kepadamu. Sesungguhnya ia suamimu tu adalah pedagang. Pedagang mana pula? Orang asing. Orang asing mana pula? Hanya singgah sebentar duduk dengan kamu. Nanti sampai masa suami kamu akan masuk syurga, duduk bersama-sama dengan kami selama-lamanya. Katanya bidadari syurga. Orang puan nak masuk syurga juga, taat pada suami, taat pada Allah, taat pada Rasul. Tambah taat masuk dengan aku. Mudah je. Ada orang lelaki kena taat lah, begitulah, beginilah, dobel kena minta izin lah, benda Allah layan masuk neraka. Payah apa? Dia hukum syarak bukan suami kita buat, bukan maknanya manusia gubal, Allah Ta'ala buat, tentukan, tetapkan.
Tak boleh. At-Tabarani telah mengeluarkan sebuah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu la tuaddi haqqa Allah 'alaiha hatta tuaddi haqqa zawjiha, hatta law sa'alaha wa hiya 'ala zahri qitbin lam tamna'hu nafsaha. Rawahu Tabarani fil Kabir. Maksudnya perempuan itu tiada menunaikan hak Allah Ta'ala hingga ia mendatangkan hak suaminya sekaliannya. Para isteri itu tidak dikira tunai hak Allah bila mana dia ini menunaikan hak suami. Nampak lagi? Dia berekek situ. Hak Allah, hak suami. Sebab apa? Sebab Allah yang suruh kita tunai hak suami. Allah yang suruh kita taat pada suami. Allah yang suruh kita duduk di bawah pemerintahan suami kita. Kok mana pun suami dulu. Adik-beradik ke dia, mak ayah ke dia. Kita adik-beradik dulu lah. Adik-beradik dulu laki ke dia kita. Kawan-kawan dulu laki ke dia. Mak bapak dulu laki ke dia mak. Layanan istimewa kawan-kawan. Layanan istimewa. Sama-sama jabat. Cakap lemah lembut. Dengan kawan-kawan lemah lembut. Dengan suami Allah cakap macam nak ambak lembu cakap. Dia punya kasarnya, punya lantangnya, punya suaranya tu Allahu Rabbi. Balik anak jerkah anak, balik laki jerkah laki. Iki kena jerkah je. Anak balik lambat, balik dah habis je ke berlebih anak, suami kita pun balik. Jangan seka lagi balik lambat. Kena juga suami. Tu berat kita dah. Tak tahu benda dah hukum hakam. Tengok orang belaki nak belaki dah. Kalau boleh bini gitu dah ibuh rasa tau. Ibuh. Dah ibuh habis piti nikah dengan dia berapa ribu habis piti. Khubah 4,500. Kau napi 400. Sewa pelamin 600. Baju dengan apa 300. Bagian gudih pula 250. Banyak habis piti ni. Banyak habis piti kalau nikah. Bagian jepuk pula silat kayu. Pada ni dah habis bayar. Tapi kalau boleh bini mana taat ke suami, sambut suami, dia layang suami sehebat-hebatnya puas hati. Walaupun habis hari tu nikah banyak habis 85,000 habis gitu. Dah sewa dewan berapa dah? Lah ni nikah dewan lah ni. Dah main nikah rumah nikah dewan kau. Sewa dewan ambil itu tau. Jangan main-main. Tapi kalau dapat isteri yang lemah lembut, rajin, layang suami dengan layanan yang sehebat-hebatnya, tak apa, ada 85,000 tu macam 800 masa. Sikit. Patut kena bayar 800,000. Berapa? Sebab dapat isteri yang cemerlang. Tapi kalau dapat bini yang muda-muda, muka bekeng sama, cakap ngasar sama, dah ibu tapi bintik 5,000 rasa macam tu. Kalau 1,500 mahal tau. Kalau boleh bini gini, patut 150 tu. Dah panggil ngasar, nak ajak makan nasi ngasar,
Nak suruh tambah nasi ngaso. Nak tambah dah nak simpang gerah nak suruh tambah nasi ngaso, kita hak rasa nak tambah jadi tambah. Orang nak suruh suami tambah nasi kata matek, apa nak tambah lagi bang? Nampak macam sedap dulu punya, tambah sikit lagi deh. Kan sedap. Tak tambah betul. Tambah dia. Hanggu. Tengok jadi jahat gitu. Nah, nak makan nasi nak ubah. Tengok. Dia nak topik aja. Nah, gerak suruh gerak tinju marah. Bangun lewat ni, bangun. Gitu aja. Nah, Allah Rabbi. Cakap balik dengan suami biar lemah lembut. Nah, habis lemah lembut. Kalau ada perkataan hak kita ucap, suami kita jadi seronok, siapa dia suka, siapa guling dia, kita ingat. Oh, kalau aku kata gini, suami aku rasa suka, suami aku guling lah, kita pun tanda dalam buku. Supaya apa? Supaya lain kali kita kata pula kataan tu. Kita ucap kataan tu, oh laki kita suka sangat, siapa guling, kita pun kata pula, biar hari-hari guling. Itu baru dia. Sama juga dengan makanan. Kalau makanan tu kita buat, suami kita tak tambah. Lain kali kalau dia ada rumah, tak buat. Tapi kalau kita buat lauk tu, tambah. Siapa jilat dengan buyuk-buyuk, repeat sama, ulang sama. Itu baru dia. Lauk nombor 1, kesukaan suami kita dulu. Kita kurang lauk tu, tapi suami kita suka awak lauk tu kan. Kesukaan kita nombor 2. Kita pergi suami dulu. Suami kita tak berakhir singgang, kita berakhir singgang. Memang kita keturunan singgang. Kalau begitu jangan buat singgang. Tunggu suami kita tak ada, baru kita buat singgang. Tiba-tiba suami kita pergi kursus 3 hari, kursus di Madani. Nampak tak? Maka kita buat singgah 3 hari, tak ada masalah tak. Tapi suami ada rumah, suami balik, ada sini, ada sawah, sebab dia wahi. Kalau kita wahi makan, tapi kita tak penuh macam orang sakit makan. Ada tak jadi gitu? Ada tak jenis orang lelaki wahi singgah? Ada tak jadi gitu tak? Kalau kuah lain lampu, tambuh nyamuk. Wak sabdah ada tambuh, wak masukkan tai tambuh, wak tamiang tak berapa nak. Tapi wak kuah singgang, oh suka sangat. Tambuh. Siapa naik cimani lagi kita. Manyoknya makan nasi kuah singgang. Umpamanya dah. Kalau kita boleh awak. Atak suami bukan atak kita. Tiada harus berpuasa sunat melainkan dengan keizinan suami. Siapa tak nak puasa sunat kerana dia minta izin suami, tentu kalau suami ada di sisi. Kalau suami tak ada, boleh puasa sunat. Ketahui wahai kaum wanita, apabila suamimu bermusafir, janganlah kamu sekali-kali bersukaria dan bermain-main, dan jangan pula berhias diri hingga suamimu pulang kepadamu. Ingat ni orang puang. Ingat kalau suami kita musafir, suami musafir ni suami tak ada rumah, jangan kita orang puang sekali-kali bersukaria. Nampak? Jangan bersukaria dan bermain-main. Maksud dia bersukaria, ambu suami tak ada dari nak suka. Nak suka boleh, bersukaria tak boleh. Ikut suka kita kan awak ada tak boleh. Ikut suka aku nak pergi duana-duana tak ada boleh. Dan laki aku tak ada, lakimu tak ada, dah boleh buat benda. Tak boleh buat ikut suka mu. Dia gitu. Sebab ada orang
Bila suami tak ada, ikut suka dia. Laki aku tak ada dah, mana aku nak pergi mana pun, mana boleh. Walaupun suami tak ada, tetap terikat dengan hukum syarak. Hukum syarak tetap terikat atas seorang-seorang isteri. Kita tak usah kata suami tak ada, dalam suami ada, malek-malek ada. Gi mari ikut suka kita. Kena malek dia dah minta izin. Laki cokoh ada depan dekat lampu, itu big wadah gitu. Dia pakai dengan siap begitu, bini maju kurung, pakai dengan tudung, pakai dengan apa, dia pun tu big. Dengan wangi, dengan apa, dia pun tu big depan lalu depan suami dia. Dia tak minta izin, tak ada. Kena malek dia kata mana? Tu big tau. Tu big tau. Tak ada orang minta izin apa nak, tak ada. Tu big tau. Tu big store. Tu big store. Mana nak tu big Bukan nak tu big masuk dalam beli store dah. Nak tu big sekejap. Ada jadi gitu. Laki tak kata apa. Laki nak kata jangan. Nak kata jangan, guna siap dah. Siap dah ni, dengan baju kurung, dengan kain, dengan wangi-wangian ni, dengan gicu, dengan apa ni. Berani kita kata jangan tu baik. Memang kita tak akan kata punya. Habis kuat bekok gitu lah. Hukumnya lagu mana? Hukumnya haram. Tak boleh. Lagi duduk depan pintu nyelakong boleh ada. Orang dulu lagi duduk depan pintu, orang minta izin, kena balik, lalu kok belakang tau. Nak pergi ambil, nak pergi akak kain kan, suami ada kat muka pintu, dah lalu bawah. Apa? Hormat suami. Lalu kok dapur pun. Kalau kok dapur dah dia tubik, terjun kok tikak tu. Apa? Hormat suami. Dan ni mana ada hormat. Lalu ada lakau tu. Dah lakau ketuk pula. Ketuk. Basa kau. Laki tu, bosok lah. Gitu je lah. Nak kata benda lagi. Nak kata lebih-lebih, jadi bala pula. Suami balik lah, bini tak ada. Dah gonda gitu. Suami balik rumah, bini ada. Dan bini dia pergi di mana? Dah lah budak kebun. Tanya anak, dah mak kena? Mak kebun nak pergi rumah mak ngah. Laki pula kena turun pula daripada kena turun pula daripada kena turun pula daripada mari adik macam di rumah mak long. Di rumah mak long pula penatang ni. Di rumah mak long pula. Di mana rumah mak long, kubah tangga. Di rumah tangga pula. Rumah mak long kubah kura. Laki kena pergi cari. Laki pergi cari. Cari dah ada hal mustahak. Nak khabar begitu macam-macam hal lah. Cari pula rumah mak long. Siapa rumah mak long? Assalamualaikum. Tu bing mak long kembar-kembar katung ni. Nak miak ni ada mari sini. Ada tak ada kata? Ada. Gi mayam mo. Ada jenis bini bagi jalan itu. Nak buat apa dah? Tebal gini kau gila. Gila kan bagi jalan. Dia kalau isteri betul-betul isteri nak jalan dengan suami. Suami tak ada, minta izin. Suami dah izin, tak jalan. Abang nak minta izin kami ni nak tubik dengan mak lagi salah beli barang sikit. Kan bawa 2, 3, 4 hari. Suami kata tak apa lah, pergi tu baru orang berlaki. Itu big order itu. Tubik situ, makan ni sini, makan situ, binai sini. Dah kat bawa lelaki. Lelaki tahu di mana? Tengok Facebook, status WhatsApp.
Nah, Mina ini sutu jeruk tepung. Nah, celaka, jeruk tepung nak setengah. Nah, dadang setengah jam. Menate. Nah, banyak mau menate tu. Suami kata menate tu. Nah, abada kabar sepatut Allah Rabbi. Tu kata. Nah, dengar macam nakal, tapi itulah lumrah kehidupan masyarakat pada hari ini. Kita kira tak ada hukum. Nah, laki tak ada dari tu baik, melainkan darurah. Faham? Laki tak ada ni musafir. Ada hak jenis suami tak ada mati, duduk dalam iddah, tak boleh tubik kau. Melainkan keperluan hajat. Kena tubik juga ni pasal berah tak ada, boleh. Kena tubik juga pasal penimpalan nak beli penenda, boleh. Kena tubik juga pasal kerja cari nafkah, boleh. Tubik juga pasal nak hantar anak sekolah, boleh. Nak pergi tubik, nak pergi makan ni, nak pergi makan, dah boleh. Dah boleh. Nak pergi tubik pasal nak ada jamuan apa benda ni, kawan buat hari jadi anak dia, dah boleh. Mak dara buat makan gula, dah boleh. Tak ni jamuan anak dara nikah ni, dah boleh, mana boleh. Apa dah boleh? Dah baru 2 minggu laki mati. Nah, Pak Bundang 10 hari. Dan ni baru 2 minggu, mana boleh makan pula. Bukan dah boleh, bukan anak bukan orang lain nikah, anak dara dia. Anak dara ni hukum hakam. Ini hukum syarak. Tapi masyarakat mana ke hukum, masyarakat kira bukan orang lain. Tak pergi pun duduk dalam kereta tak apa dah. Tunjuk muka. Pasal bukan orang lain, anak dara dia kahwin ni. Anak walau kahwin ni. Tak boleh pun dah. Hukum syarak kata haram. Kita tahu apa lah. Tak tahu kala. Dah orang lagi ngajar tak munyah. Nah, orang ngajar sejik dah lagi ngajar surah dah hari kau. Tak tahu pun ni hukum. Tubik bini sekor tak akan tudung. Tubik bini sekor 2 petak. Tubik bini sekor apa kapal. Tak sedap belajar. Laki tak semayang. Cari makan kedarah nombor 1. Nah, dah jadi umat Nabi, jadi umat beruk. Nah, sakit telinga sikit dengar. Tapi begitulah masyarakat kena jauh. Nah, padang beranak, berik pasal sekor beranak. Lepas tu anak budak semayang bang. Anak dak semayang, anak puang dak semayang, anak lelaki dak semayang. Pak dak semayang. Pak dak bagi sejik, dak bagi surat. Tu dah. Jadi katanya Syekh, jangan sekali-kali kamu bersukaria dan bermain-main. Jangan pula berhias diri sehingga suamimu pulang. Siapa suamimu balik, barulah mu boleh bersukaria, boleh bermain-main, boleh berhias-hias. Apa aku boleh? Suami tak ada, jangan berhias. Biasa-biasa sudah. Suami ada baru wangi, suami ada baru make up, suami ada baru mulut merah, suami ada baru pakai lip eyes, suami ada baru pakai anting-anting subang gondang lah. Suami ada baru pakai baju hok lawa-lawa, cantik-cantik, seksi-seksi. Suami ada, suami tak ada jangan. Tapi kita balik, suami ada baju buruk. Depan suami baju anak, batang baju anak. Sekolah rendah kebahasaan durian borong tulis belakang. Emok ke? Umur biru pula tu. Apa gerak tu? Baju anak bahan limau. Subhanallah. Pakailah baju comel-comel sikit depan suami kita kan. Dah depan anak-anak belakang dah seksi. Dah so pakai baju seksi, pakai baju biasa-biasa tapi comel depan suami. Bila masuk bilik baru seksi. Tak apa.
Hak jenis ada anak-anak kan. Okey, depan anak-anak pakai baju biasa tapi comel. Lawa. Nah, itu masuk dalam bilik lekat kunci. Baru baju seksi. Abang kejam mata bang. Nah. Abang pun kejam mata. Jeng cawa. Ada apa-apa baru boleh. Nah. Lanjang tu Mak Haji. Nah, boleh deh. Ni ya Allah. Jadi lah. Tu yang orang lelaki banyak tengok bahagian hak luar-luar. Sebab apa hak luar comel-comel. Hak dalam rumah hak gitulah. Dah kata dah benar. Kata-katakan marah di muslimat pula. Nah, dengan muka dengan tekuk-tekuk belakang berlari sekali. Nah, atas belakang pula Allah macam-macam hal ada. Nah, peti Palestin ada. Nah, peti Somalia ada dah ada. Hingga suamimu pulang dan jangan sekali-kali menyalahi janji suamimu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sebelum kita tutup majlis malam ini, satu pengumuman, iaitulah tema malam ini insya-Allah kita akan sadukan kepada Sekolah Agama Al-Irsyad di Baluk, Kuantan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa sharifna bi sharafatil Qur'an wa albisna bi qinatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi